welcome back to my channel. Kali ini kita akan memainkan game Garden Horizon lagi dan lagi. Okay. Dan kali ini tujuan saya akan menyelesaikan semua quest-quest yang ada kat Garden Horizon ni. Kalau dah buat ke atau tak buat ke, kita akan buat je. Kalau yang dah buat tu, kita ulang balik. Sebab dia murah je. Dia kalau nak beli tu 50,000 shilling saja kawan-kawan. Dan saya rugi sangat sebab saya tak ikut update semalam kawan-kawan. Tidak. Sebab semalam update admin abuse dia dapat seed pack. Jadi saya tertinggal tak dapat seed packnya. Saya rugi sangat tau kawan-kawan. Aduh. Saya boleh je ikut, tapi saya main game lain waktu tu. Saya main game lain sampai habis masa dia punya update. Tak sampai ikut. Lupa kalau ada update. Dan jadi tanpa apa basi-basi lagi, jom kita buat quest-quest dia. Kita tengok pertama. Oh ni dia, harvest 4 tomato. Kita dapat, wow, 1 turbo sprinkler. Okay. Split tomato. Tomato ada tak? Okay, tomato tak ada. Tapi saya ada tomato 1. 1, 2, 3. Ni baru 3. Tunggu 1 je lagi. Yang kacang tu. By the way, saya nak tunjukkan semua event benda-benda yang bukan benda-benda, update terbaru dia. Pertama ada update apa ni? Update mutated wither. Bukan. Update dia macam update ada helikopter ni. Saya tak tahu apa nama update dia. Dan nama update dia tak silap saya itu mythical. Mythical update. Jadi dia macam cantik. Ada macam Sunhorek kah ini? Sunhorek. Dan ada Rosalind yang tak silap saya dia ni garang. Kau tengok apa yang dikata. I don't have all day. Jahat gila. Dan ni reward yang boleh kita dapatkan. Widih, dengar ada seed baru. Tapi nak kena banyak kali tu. Saya baru sampai beetroot. Sampai dapat seed beetroot. Baru 10 saya. Rugi. Dia nak kena tunggu 14 minit lagi untuk dia punya event ni kasih mutated strange. Nama mutasi dia strange. Kalau kita dapat strange mutation dekat buah kita nak kena letak kat sana. Untuk kita dapat reward selanjutnya ya kawan-kawan. Okey. Dan langsung tanpa basa-basi terus kita buat. Okey, ni dah. Okey, dah selesai. Terus kita buang. Atau kita biarkan dulu. Mana tahu ada lagi kita boleh dapat lagi. 1 turbo sprinkler. Dan ada baru dekat ni. Dekat si apa nama kau ni? Molly. Dari gear shop baru. Itulah. Sprinkler pula, reclaimer. Tapi nama kat sini reverter. Wede. Ni mythical ya. Mythical cantik dia punya kan legendary macam ni. Mythical dia macam tanda dia cantik lah. Dan buah seed yang seed baru ialah seed mythical 2. 1 watermelon, 1 pineapple. 3 seed ni saya nak kena dapatkan. Mango, watermelon dengan pineapple. Sebab 3 tu saya belum ada. Kalau yang lain semua kita dah dapatkan. Siapa yang setia tersangkut lah. Siapa yang setia dekat video saya mesti dah tahu kalau saya dah pernah dapat semua seed tu. Jadi tanpa basa-basi kita lanjutkan untuk menyelesaikan semua quest-quest yang ada kat sini. Weekly dengan daily. Okay, daily dah. Kita tengok apa yang saya nak dapatkan. Oh ni harvest 8 onion. Kita ulang balik 50,000 shilling. Mahal lu. 20 carrot. Alah, kacang ni. Carrot. Oh ni 18. 2 minit lagi dah nak tu. Santai man. Tinggal tunggu je. Ya, saya nak tanam dulu. 1, 2, 3. Kenyang lah perut saya kawan. Siapa dah buka puasa kat sini? Boleh tolong komen ya. Kalau tak komen rugi. Berbagi cerita itu indah. Anak soleha kalian ya.
Bejir. Ni kita tengok ada seed apa je yang keluar. Oh ni onion. Onion ada onion. Quest onion. Oh ni yang ada tu onion. Tu sini. 8 bananas. Royal seed pack ulang balik ah. Mana yang dah lain dah. Dah tukar. Oh ni belum. Mana yang tadi yang 20 karat. Betul lah ni. Pasal weekly. Betul. Tak silap ada onion. Daun seed pack. Kita dah dapat daun blossom. Tak iyalah. Jadi 20 karat. Jadi kita buat. Disuruh harvest. Bukan tanam. Tanam ke harvest saya tak tahulah kawan-kawan. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oh, 1 ya, okey dah. 18, 19, 20. Baru satu sini. 18, 19, 20. Okay, 2 je. Terus kita tanam ubi. Oh, dah harvest. Cepatlah tumbuh, wahai carrot-carrotku. Kamu kan ini terkentut-kentut. Okay, mantap. Kok belum? Sorry agak lag. Oh, dah. Oh, tadi handphone saya agak lag. Sorry kawan-kawan. Sebab ini handphone biasa. Saya ini YouTuber kecil. Bukan YouTuber gedua. Okay dah. Royal seed pack. Mantap. 1, 2, 3 buka. Terus. Saya rasa tak ada apa-apa. Tidak. Aku paling benci kalau dapat yang kayak gini. Beneran, aku kagak tipu. Rasanya pengen hantam. Dapat tu 2 kali dah. Dia letak seed-seed saya buka ni. Tak berguna. Dan duit saya 10M. Kita tambah lagi jadi 11M. Sekali kita kumpulkan duit juga ya. Ada banyak tujuan saya ni. Jadi pro lah, itulah. Sebab kita dah kena jadi pro sebelum update-update nanti. Contoh. Game ni dah semua orang tahu, semua orang main macam Grow Garden tu kan. Kita jadi orang terawal dan terhebat. Salah satu kita boleh masukkan dalam leaderboard mungkin. Apa ke, itu ke, kentut ke, apa ke, kentut ke, apa ke, kentut ke, apa ke. Apa aku cakap ni Raju? Sebab kita main Garden Horizon memang dari awal. Siapa yang memang setia kat saya memang tahulah. Bapak lah. Besarnya kon dia. Dan tak silap saya, even Strange ni masuk Strange Fruit tu ialah buah pelik. Ni saya dapat baru Glaucon yang sangat lemah. Tak bersyukur ya kamu ya, dapat dosa loh. Gak apa-apa. Untuk game ini aja ya. Korang selama 10 hari terakhir ni dah solat ke belum? Dah baca Al-Quran ke belum? Tadarus ke belum? Tak dapat malam Lailatul Qadar. Solat dong. Bapak mak kalian marah. Dihantam kalian nanti. Jadi saya tengah mengambil 2 adik beradik. 1 daun blossom, 1 daun fruit, 1 matahari yang besar, 1 matahari kecil-kecil, bunga kecil banyak. Suara
kamu kayak tikus kejepit. Jangan menghina dong, rasis sekali. Gak apa-apa, dihantam aja. Oke. Bom 614. Widih, sekarang udah kita udah 11M ya. Oke, dan kita akan melanjutkan untuk meneruskan membuat quest ini. Oh, semua dah. Oh nih, 20 carrot seed. Nih. Kembali. Jap. Oh, tukar lain. Onion. Ya tadi tadi ada onion, kita tak sempat beli. Ruginya. Mendengar kamu ini suara dubruk. Benar sekali. Saya stres. Dekat event ni kita ada beberapa minit lagi, sayang. 5 minit lagi nah. 5 minit lagi. Aduh. Dan tak silap dekat Garden Horizon banyak orang yang buat tren-tren ni. Dia lompat kat sini. Aduh. Kedar. Tom. Jatuh terus buat JJ. Nanti saya nak buat. Benar sekali, tepat sekali saya nak buat. Dan kita tengok seed shop apakah ada. Ni. Yang keluar kok malah wheat. Tak ada. Aku tukar nama wheat jadi sawit. Anjay. Kejap quest board. Ada apa lagi? Weekly quest. Ini. Nama dia. Cak. Kalau kita sedap. Plan 10 mushroom. Kok jadi lain? Ku bantai kalian lah ini. Plan 100 carrot seed. Mati lah aku. 25 strawberry. Dia tukar-tukar pula lah malah aku. Ni yang onion ni kita nak buat. Tapi onion dia tak ada. Low battery. Bateri saya sikit kawan. Maaf ya. Tunggu sebentar. Saya cas bateri dulu. Lepas tu baru kita sambung ya. Ini saya maaf. Saya mau tunggu dulu. Saya tunggu dulu tau kawan. Sebab bateri saya sikit, saya cas dulu. Dan lepas saya dah habis cas ni, saya terus ambil handphone lalu kembali buat video. Okey korang, tunggu tahu korang-korang. Bye. Okey, kita sambung lagi guys. Untuk membuat quest-quest kita. Tadi saya dah cas handphone saya pun bateri dia agak banyak sikit. Dan kita akan sambung quest-quest tadi. Yang mana quest-quest saya dah agak lupa. Mana tadi? Onion. Oh, saya pun dah ada onion dah. Saya dah ada onion seed. Mana ni? Oh. NI. Bukan. Oh, ni. Ni dia onion. Dia surat 6, saya ada 8. Jadi kita tanam je 6. Ini tomato nanti saya buang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey dah guys. Ni saya nak buang. Shuffle. Dah. Tak. Saya simpan. Tunggu je. Okey, jadi kita jual dulu ya kawan. Lepas kita ambil kita punya hadiah quest. Tadi pun saya dah ada event tadi dia muncul. Saya dah letak dan saya dapat 8 points 8 points. Jadi 18 total dia. Tapi belum lagi nak dapatkan reward dia, tak sampai lagi. Jadi kita buka dulu Royal Seed Pack. 1, 2, 3 insyaallah tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang racun. Astagfirullahaladzim. Kenapa dapat yang sama? Hatiku sangat. Okay, ni sisik dia kita tengok dulu apa yang ada kat sisik dia ni. Apple. Allah, tak ada mythical. Dan tadi ada keluar seed cabbage.
Jadi saya tu, lepas tu saya tanam. Dengan saya beli super sprinkler. Boom. Besar nak. Tapi nak kena tunggu 1 jam lagi. Ni stress juga nantilah. Kita jual dulu. Aduh. Sabar, saya penat. 10 saya kena tidur tau. Jadi kita letak dulu strange fruit tadi. Strange. Mana yang lagi yang kena? Tak silap ada 2 saya. Tapi tak tahu pula ada 1 lagi kat sini. Jadi kita ambil dan kita hantar dekat mbak-mbak bernama satu kawan. Roslyn saya nak jual ni. Kita dapat tomato saya tak nak. Jadi ni reward yang kita akan berusaha untuk mendapatkan. Itulah lepas ni basic sprinkler 30. Pasal IGMS seed pack. Dari IGMS seed pack tu, korang ingat lagi tak video sebelum ni yang kita dapatkan barang pam-pam 3 dari jahanam. Ada ke mana pula yang strange fruit? Aku tak nampak sorry kawan, saya tak nampak kalau ada beberapa lagi strange fruit. Sorry. Jadi kita macam biasa letak dulu. Sekarang tak tahu total dia berapa ni. Dah besar tak tahu. Jadi mungkin dapat besar. Sekarang jadi total kita 21. Belum sampai lagi 30 kawan. Aduh, macam mana ni? Okay, kita kembali lagi untuk mengambil. Okay. Ni sayangnya ini cabbage belum tumbuh. Dan korang tengok ni, banyak gila mutasi mushroom ni. Sampai kita tak dapat tengok tau. Tadi ada mutasi yang strange ke? Kita ambil je lah dulu semua. Terus kita try submitkan yang strange fruit. Baru dapat banyak contoh. Kalau ada yang saya tak nampak, kalau ambil terus dapat. Jom kita cari yang lain. Cherry ni cherry kita nasi dapat yang satu yang besar. Yang ni kecil. Kita ambil juga. Ada strange kat icon. Apa saya tak perasan dah tadi. Masih kita ambil semua tu. Kita ambil bell pepper. Yang bell pepper besar pun ada banyak mutasi. Maaf saya kecilkan dulu suara dia. Okay dah. Baru korang okey sikit lah. Okay, potato kita ambil dengan daun blossom, pokok terpower kita saat ni. Kita bersih dulu. Kita tanya dekat mbak Roslyn. All kita submit all strange fruit. Apa-apa. Let me check your info. Kita dapat 2. Total kita 26. Dapat 5 points kawan. Jadi dah nak tu. Dah nak boleh dapat 30. Kita dapat basic sprinkler. Untuk sell everything. Bang Steve. Dar. Mahal lah. 998 tu. Widih. Kita terus. Berapa ni? Korang tengok tau. Saya tak nampak sangat ni. Tertutup jari. Saya ni pakai handphone. Bukan pakai PC. PC mahal loh nak beli. Siapa yang kat rumah ada PC? Cuba komen. Jadi, Allah. Tabarakallah. InsyaAllah. Matahari dia warna putih. Kalau matahari dia warna putih, silver ke mutasi silver. Tapi ni cantik buah macam buah amber pine, buah daun fruit, daun blossom. Lepas tu dengan buah-buah ni, buah glaucon. Cantik. Dia bercahaya. Kalau
kalau banyak buah tu terus jadi lampu lalu lintas kita punya kebun. Garden Horizon. iPhone dapat 3,000 je. Jadi korang, kita akan tak tahu nak buat apa. Betul lah, tak tahu nak buat apa. Jadi kita tengok dulu kuas-kuas yang boleh kita buat lagi. Betul. Hebat sekali. Aduh, beetroot. Beetroot. Oh ni, 8 ni beetroot. Beetroot kita ada tak beetroot? Cari ada 8. Cukup-cukup 8. Mantap guys. Okay. Kita buat lagi dia punya quest. Saya ingatkan dah habis. Jadi okey dah. Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan orang yang sama. Buka lagi. 1, 2, 3. Boom. InsyaAllah. Astaghfirullah. Dalam 3 royal seed yang kita dapat, benda ni dah sia-sia yang kita dapat. Tidak. Ruginya tak kemain lah. Okay, terima kasih korang yang dah... sabar. Sorry. Okay, kita ulang balik. Okay, terima kasih korang yang dah tengok channel saya. Boleh saya minta tolong like dan subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye. Terjun dulu. Tata. Aduh. Bye.